Ramai orang ingat duit kertas dan emas ini sama. Boleh beli barang, boleh simpan. Tapi tahu tak, satu menyimpan nilai, satu lagi cuma janji nilai. Dan sebab inilah ramai orang kaya tak simpan duit tapi simpan emas. Dulu, setiap wang kertas yang dicetak disokong oleh emas sebenar. Tapi sejak tahun 1971, Amerika Syarikat hentikan sandaran emas pada mata wang. Sejak itu, duit kertas dah jadi fiat money. Nilainya bergantung pada kepercayaan manusia dan bukannya pada emas. Masalahnya, bila kerajaan cetak duit lebih banyak, nilai duit jatuh. Harga barang makin naik, inilah yang kita panggil inflasi. Duit makin susut nilainya, tapi emas makin tinggi nilainya sebab emas ini terhad, tak boleh dicetak sesuka hati. Sebab tu orang bijak kewangan selalu kata, emas bukan buat kita kaya cepat, tapi melindungi kita daripada miskin perlahan-lahan. Jadi, kalau masih simpan duit semata-mata, cuba alihkan sedikit kepada emas fizikal. Anda boleh mula dengan serendah RM100 melalui akaun Get Public Gold. Jadi, bagi yang berminat untuk alihkan sebahagian daripada pendapatan Tuan Puan ke dalam simpanan emas Public Gold, anda bolehlah isi beg biru saya. Saya akan guide anda sebaiknya.